Tahun 1997, Asia Tenggara dilanda gelombang kejutan ekonomi yang belum pernah berlaku sebelum ini. Semuanya bermula di Thailand, apabila bat mata wang negara itu runtuh secara tiba-tiba. Kerajaan Thailand terpaksa membiarkan nilai bat terapung kerana tidak lagi mampu mempertahankannya. Dalam sekelip mata, pelabur asing mula menarik keluar wang dari negara-negara Asia. Malaysia, Indonesia, Korea Selatan dan Filipina turut menerima tempias besar. Pasaran saham merudum, mata wang jatuh dan ekonomi hancur sekelip mata. Di Indonesia, nilai rupiah jatuh mendadak dari RM2,500 ke lebih RM17,000 untuk $1 Amerika. Rakyat hilang pekerjaan, harga makanan melambung dan rusuhan mula tercetus. Di Malaysia, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil langkah drastik dengan menolak bantuan IMF. Malaysia memperkenalkan kawalan mata wang dan mengikat nilai ringgit pada 3.80 RM bagi setiap dolar. Sementara itu, Korea Selatan terpaksa menerima bantuan besar dari IMF tetapi dengan syarat yang ketat. Langkah pemulihan berbeza di setiap negara, ada yang pulih cepat, ada yang mengambil masa bertahun. Krisis ini mendedahkan kelemahan struktur kewangan di rantau Asia yang terlalu bergantung pada pelaburan asing. Namun dari kejatuhan ini, Asia bangkit semula dengan lebih berhati-hati dan berwaspada. Krisis kewangan Asia 1997 akan sentiasa dikenang sebagai amaran bahawa ekonomi global sentiasa boleh berubah secara tiba-tiba.